forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni tentang isu Rafizi jawab surat tunjuk sebab PKR, Nafi Isytihar keluar parti. Saya baca sikit. Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Rafizi Ramli sudah menjawab surat tunjuk sebab yang dikeluarkan oleh Siasat Agong Parti Keadilan Rakyat berhubung kenyataan yang sebelum ini. Mari kita dengar respon daripada Iswadi Murni. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Okey. Dan sebagaimana kita tahu, surat tunjuk sebab telah diminta daripada Rafizi Ramli. Surat tunjuk sebab telah diminta. Rafizi telah diminta untuk keluarkan surat tunjuk sebab berakhir tengah malam ni, sekejap lagi. 6 minit lagi maka Rafizi punya surat di tempoh 5 hari itu diberikan telah tamat. Tapi Rafizi dah bagilah petang tadi kan. Okey, dah bagi dah petang tadi. Jadi kenapa, bagi siapa yang tak faham apa yang berlaku pada Rafizi, Rafizi ada membuat kenyataan dalam Sinchu Daily. Di dalam Sinchu Daily, Rafizi mengatakan bahawa di dalam PRU yang akan datang, dia akan bertanding dan mempertahankan Pandan, cuma dia tidak akan menggunakan tiket PKR. Okay, dia tak akan pakai tiket PKR. So dia akan mempertahankan Pandan, tapi dia tak akan pakai tiket PKR lagi. So kalau tak pakai tiket PKR, so maknanya apa? Bermakna berkemungkinan dia akan bertanding dua parti lah, luar daripada PKR. So daripada kenyataan itu, Fauziah Saleh telah menghantar satu surat. Macam saya kata, agak pelik lah, biasanya benda ni lembaga disiplin. Tapi Fauziah Saleh menghantar satu surat. Betul, dalam perlembagaan mengatakan untuk keluar dan dilucutkan daripada parti, dia ada beberapa cara. Antaranya adalah mengumumkan, mengisytiharkan, mewar-warkan bahawa dia telah keluar parti atau tidak berada di dalam parti itu. So, daripada situ Fauziah membuat kesimpulan Rafizi telah mengumumkan dirinya keluar parti. Dia kata, so maksudnya Rafizi dah keluar parti lah kan, sebab dia kata dia tak nak bertanding dalam tiket PKR, kira keluar parti lah tu. Apa ni kan? Betul lah kira keluar parti ni. Jadi Rafizi pun reply, pendek je dia reply. Dia kata, saya merujuk kepada satu surat yang ditujukan, surat tunjuk sebab yang dikeluarkan oleh pihak saudari bertarikh, saudari je dia panggil Hajah Fauziah, Dr. Fauziah ni, 23 Februari 2026 dengan rujukan sedemikian. Temu ramah saya dengan Sinchu Daily seperti yang dirujuk di dalam surat tunjuk sebab itu mempunyai maksud seperti yang boleh difahami oleh sesiapa yang mempunyai penguasaan bahasa Melayu yang baik. Kan? So orang yang faham bahasa Melayu faham apa yang Rafizi sebut. So bermakna apa? Rafizi nak sindir lah. Hajah Fauziah ni tak faham bahasa Melayu ke? Simple je. Dia kata kenyataan-kenyataan saya di dalam terma ramah itu mempunyai maksud berikut. Saya akan kekal sebagai anggota keadilan dan berkhidmat sebagai ahli Parlimen Pandan sehingga Parlimen dibubarkan bagi tujuan pilihan raya umum ke-16. Itu yang pertama. Saya berhak mempunyai perancangan sendiri setelah Parlimen dibubarkan dan tidak lagi terikat dengan peruntukan bersabit pertukaran parti oleh ahli Parlimen di tengah-tengah penggal. Oleh itu, sekiranya kenyataan itu difahami mengikut pemahaman bahasa Melayu yang waras, ia tidak memerlukan tafsiran-tafsiran yang merumitkan seperti cuba diajukan dalam surat tunjuk sebab tersebut. Waras je tuan-tuan. Seolah-olah Rafizi nak bagi tahu siapa yang tanya soalan tu tak waras lah. Apa kau punya soalan? Sebab Rafizi kata dia akan bertanding, dia dalam PRU tak menggunakan tiket PKR. Apa yang disebut tu ada condition, dipanggil. Condition dia apa? Syarat dia apa? Selepas pembubaran Parlimen apabila berlakunya pilihan raya umum ke-16. Itu condition dia. So, malam siapa yang belajar undang-undang asas lah kan, bila kita membuat satu kontrak atau nak membatalkan satu kontrak atau nak enter into a contract, kontrak tu kita kena lihat ada condition, ada terma, ada syarat, ada syarat-syarat tertentu ke tidak. Contohlah, saya bagi contoh mudah mungkin supaya Hajah Dr. Fauziah boleh belajar sikit undang-undang macam mana kita buat kontrak. Seorang kata, someone offer, okay, seseorang menawarkan, mouse ini warna merah ini milik awak
sekiranya awak dapat menghabiskan 100 kurma dalam tempoh 1 minit. Okay. So dia offer. Sekarang ini mouse ini contoh, jangan anggap betul pula. Ini contoh. Mouse ini milik anda sekiranya anda boleh menghabiskan kurma satu kotak ini, 100 kurma ini dalam tempoh 1 minit. Okay. Tuan-tuan, offer ke? Offer. Ada condition tak? Ada. Apa condition dia? Apa syarat dia? Kena habiskan kurma dalam tempoh 1 minit. Itu syarat dia. Baik, kalau kurma tu tak habis dalam tempoh 1 minit, tak dapatlah. Kalau dia kata saya tak setuju dengan condition tersebut, tak dapatlah. Sebab untuk kita menerimakan offer tersebut, kita kena setuju dengan syarat tadi. Dia berbeza kalau tak ada syarat. Baik, dengan ini saya bagi awak mouse ini. Awak nak ke tidak? Apa dia? Saya nak bagi awak mouse ni. Awak nak ke tidak? Yang tu ada syarat tak? Tak ada syarat. Dia tanya ada syarat ke? Tak ada. Memang saya nak bagi. Maka dengan itu ada syarat? Tak ada. So syarat kepada Rafizi tadi, dia kata, ya, saya akan bertanding pada PRU 16 tapi tidak menggunakan tiket PKR. Artinya apa, tuan-tuan? Artinya adalah syaratnya kena berlaku PRU dahulu. So bukanlah keluar parti. So orang yang waras, orang yang faham bahasa Melayu dengan mudah akan faham benda tu. Tapi kenapa nak beria juga nak buang Rafizi ni Is? Beria ni beria sebab dikatakan terlalu kuat melalak. Terlalu kuat melalak ni, dah tak tahan dah. Kan, Anwar Ibrahim dah tak tahan. Ceplos dah tak tahan. Fauziah Saleh, apa kau dah buat? Susah Agong, Rafizi ni tak dapat ke ambil tindakan? Fauziah kata tak boleh nak ambil tindakan dengan Rafizi ni, payah. Kenapa? Sebab dia tak ada buat benda yang salah. Sebenarnya ada je. Pecat dia. Tuan-tuan, laporan disiplin telah dihantar oleh seseorang daripada beberapa orang dari Sarawak. Sarawak. Ini saya dah tahu, saya dah nampak dah laporan itu kepada lembaga disiplin untuk Rafizi diambil tindakan termasuk pecat. Sampai sekarang saya tahu benda itu dihantar pada hari Isnin yang lepas. Isnin yang lepas, the last Monday. No, last Monday, this Monday lah yang baru ni. Hari Isnin hari itu, hari ini dah hari Sabtu, dah 5 hari, tuan-tuan. Tidak ada kenyataan langsung daripada lembaga disiplin. Malah dia orang sibuk dengan perkara yang orang kata melalak dengan perkara yang boleh dipertikaikan ni. Sedangkan ada perkara tak boleh dipertikaikan, iaitu Rafizi ada buat kenyataan yang banyak tentang presiden, tentang parti, tentang banyaklah. Apa yang saya cakap ni, tuan-tuan, terlalu rendah lah nak compare dengan apa yang Rafizi cakap. Yang saya cakap tu boleh kena gantung. Ini kan pula Rafizi. Yang tu bukan gantung, itu kena buang, kena pecat. Tapi kenapa mereka tak berani gantung, tak berani pecat? Bagi saya bukti tu jelas. Sebab kalau Rafizi dipecat, dia dah boleh buat parti baru. Dia boleh jadi presiden parti baru sebab dia tidak ada position. Dia telah dipecat. Dalilnya adalah Hamzah Zainuddin sekarang ni. Dalilnya Hamzah telah dipecat daripada Bersatu. Dia telah pun menubuhkan atau telah mengambil alih parti berjasa. Ada tak orang mempertikaikan dia telah lompat parti? Tak ada kan? Sebab dia telah dipecat. Ketua Pembangkang akan menyertai satu parti yang berada parti berjasa. So sekarang ini dia belum. Kalau Rafizi dipecat sekarang, dia dah boleh buat parti dia dah. Kan senang. Tapi PKR tahu dia takut. Kalau dia buat parti sekarang nanti susah itu ini bla 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 bla. Tapi kalau sekiranya dia dibuang, maksudnya dia melucutkan diri, nampaklah baguslah, okey lah, better lah macam tu. Pertama, kena bayar 10 juta. Kalau nak lucut diri, tuan-tuan, PKR dapat 10 juta tu. So naik turun mahkamah. Itu yang pertama. Yang kedua, tak nampaklah buruk. Sebab tuan-tuan kena ingat, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat oleh Tun Mahathir. So sentimen yang sama juga boleh disebut nanti bahawa Anwar telah memecat bekas timbalannya. So benda itu boleh dimainkan. Dia takut sentimen itu dimainkan. And therefore, thus kenapa as you can see lah, kenapa perkara itu berlaku. So surat itu short and sweet dah dijawab. Sekarang ini tinggal Fauziah Saleh nak terima atau tidak. Apa implikasi kalau diterima? Okey, kalau diterima, implikasinya seolah-olah menyatakan bahawa Rafizi telah
minta keluar parti, therefore dikira lompat parti. So kalau itu berlaku, macam mana? So Rafizi boleh bawa ke mahkamah lah. Memang keputusan final daripada speaker, tetapi bukanlah keputusan itu tidak boleh dicabar 100%. Perkara ini boleh direview, walaupun mahkamah akan berasa reluctant, tapi boleh direview. Dan saya percaya benda itu tak akan berlaku awal. Dan that's why kenapa pilihan raya kena berlaku tahun ini juga, supaya Rafizi tidak sempat bersedia untuk buat parti baru dan menghancurkan harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri buat penggal yang kedua. Dia macam ni lah tuan-tuan. Ada orang kata, kan dulu macam mana kau kata Anwar Ibrahim begini begitu? Ialah sebab tim dia Rafizi, penasihat dia Rafizi. Sebab tu aku kata begini begitu. So setelah dia buang semua penasihat dia ni, saya nampak bahawa dia takkan boleh pergi lepas ni. Siapa lagi tinggal penasihat dia tuan-tuan? Fadlina, Fuzia Saleh, Saifuddin kalah. Nurul Izzah kalah. Fuzia pun kalah. Fuzia dia kalah Kuantan. Saifuddin kalah bertanding dekat Kedah, saya tak ingat. Betul lah, Kulim. Nurul Izzah kalah bertanding dekat Pematang Pau. Semua penasihat dia tu kalah tuan-tuan. Yang tinggal Ramanan menang. Ramanan menang. Lepas tu kalau kita tengok setiausaha politik dia, Farhan tak bertanding, Kamil tak bertanding, Razak Hamzah pula. Bandar tu Razak tu, Azman Bidin tak bertanding. Samsul Iskandar kalah. Lepas tu dia dapat yalah. Kemudian dia dapati didakwa pula oleh SPRM. So tinggal siapa yang ada, yang menang tuan-tuan? Ramanan. Tapi Ramanan pun berkemungkinan besar tak akan bertanding Sungai Buloh, dia lari tuan. Ada kemungkinan dia tak akan bertanding Sungai Buloh. Tinggal Ramanan. Fadlina. Kalau kita tapi ada Calikang, itu tim Rafizi. Akmal Nasir, itu tim Rafizi. Said Ibrahim, itu tim Rafizi. Yunis Warren, itu tim Rafizi. Ini semua menteri tuan-tuan. Ini semua tim Rafizi ni. Yang sebelum ini tidak dia potong lah. Okey, tinggal siapa? Dr. Zaleha. Tapi dah dijatuhkan. Anwar sendiri yang menjatuhkan. So dia jadi ketua backbencher lah sekarang ni kan. Itulah. Yalah betul lah. Cik ingat cerita Hang Nadib dulu Hang Nadib kan. 2022 saya sebut benda ni. Ada orang kata, kenapa sekarang kau sebut? Tak, aku dah sebut benda ni 2018. 2022 aku dah sebut dah. Kau orang je buat tengok live aku sekarang. Tuan-tuan, saya kena dapat tindakan disiplin 2022 sebab inilah. Saya kena boykot dinner saya 2022 antaranya sebab lawan presiden lah. Kau jangan tak tahu. Cuma masa tu kita masih berharapan yang dia akan berubah. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berubah. Thank you Alim. Berubah. Taufik Johari ni tuan-tuan, bak kata Rafizi semalam lah, dia muda tapi kau nampak ke dia? Do you see his visibility tak? Saya rasa Syed Saddiq tu orang lebih kenal daripada Taufik. Kalau Taufik menteri KBS, orang lebih kenal Syed Saddiq daripada dia. Saya tak ada gaduh dengan Taufik Taufik jangan marah bang Saya cuma nak cerita lah bahawa siapa yang ada di sekeliling Anwar Ibrahim sekarang ni. Tak tuan-tuan, ni pilihan raya tak lama lagi ni. In fact, UMNO dah meeting akan meeting dalam minggu ni. UMNO akan meeting untuk membincangkan perihal pilihan raya. Perikatan Nasional dah settlekan semua untuk membincangkan perihal pilihan raya. DAP pun dah berbincang untuk bersedia pilihan raya. That's why dia bagi Julai. Takkan orang yang bakal untuk nak membubarkan pilihan raya sendiri tak kata apa-apa, senyap saja. Sebab itu hari ni dia ada tweet tau. Saya rasa ini Anwar sendiri yang tweet ni.
Melalak tiada tindakan tidak menjadikan yang benar. Negara ini ditabik oleh undang-undang, bukan emosi dan spekulasi di ruangan komen. Kan dia kata janganlah melalak, tiada tindakan. Tak tuan-tuan, dengan dia dahulu kita ni melalak sentiasa, kita membangkang. Daripada 1998 sampai tahun 2018 kita ni melalak kerja kita. Masuk tahun 2020 sampai 2022 melalak lagi kita. Kita ni lah pembangkang sentiasa melalak. Masa itu tak ada pula cerita melalak. Apabila DAP merasakan bahawa sokongan orang bukan Melayu dan golongan Cina terhadap mereka terutamanya adalah semakin menurun sekarang ini. Kalau kita tengok Lok menyatakan bahawa kongres yang akan diadakan pada Julai ini bukannya emergency general meeting EGM, tetapi memang kongres tahunan. Tetapi bila ditanya mengenai butiran persidangan itu, Lok berkata idea awal adalah agar Jawatankuasa Eksekutif Pusat membentangkan satu usul, iaitu kekal atau tidak di dalam Kabinet Madani untuk dibahaskan diundi oleh para perwakilan. Okey. Lok turut mengesahkan bahawa DAP telah pun melantik. Akan melantik, tapi sebenarnya dah pun sebuah firma penyelidik luar untuk menjalankan tinjauan pendapat berkala sebagai rujukan bagi mengukur sentimen rakyat terhadap kerajaan. Benda tu dah dibuat dah. Bila dia kata akan tu, taklah. Dia nak buat sendiri tak, sebenarnya benda tu dah ada, laporan itu dah ada, DAP pun tahu, DAP pun tahu. So keresahan ini bukan bermula daripada apa yang berlaku kat Sabah, tuan. Dia sudah bermula seawal Sungai Bakap, and awal daripada tu. Kuala Kubu Baru okey lagi lah, tapi Sungai Bakap. Dalam Sungai Bakap itu sendiri dia nampak bagaimana sokongan dan juga sentimen ataupun rasa kaum bukan Melayu terutama Cina terhadap mereka itu mula berubah, beralih arah. So DAP akhirnya mengeluarkan satu kenyataan sama ada nak bersama dengan kerajaan Madani ini atau tidak. Kan sama ada nak bersama lagi kerajaan Madani ke, nak kekal ke, nak berpisah ke. So they haven't decided yet. Dia orang tak decide lagi. Dia orang tak decide lagi. Dia orang tak nak sama nak bersama dengan DAP ataupun jalan bersama dengan Pakatan Harapan, jalan solo atau tidak. Dia tak akan keluar daripada kerajaan. DAP tidak akan keluar daripada kerajaan, tetapi berkemungkinan besar DAP akan keluar daripada kabinet. Tapi dia bergantung kepada mesyuarat yang akan dijangkakan berlaku pada bulan Julai ini, walaupun ada desakan supaya diadakan kongres itu awal, iaitu dalam kira-kira 2-3 bulan. DAP kemudian mengakui yang parti itu dan PH berdepan krisis keyakinan dan berjanji mempercepatkan agenda reformasi bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam tempoh 6 bulan berikutnya. Tuan-tuan, ini dapatan dan juga kenyataan daripada DAP. DAP sendiri mengakui bahawa parti itu dan PH berdepan krisis keyakinan dan berjanji mempercepatkan reformasi. Sekurang-kurangnya DAP ni apa orang kata, sedar diri lah. Itu kita boleh kata sekurang-kurangnya DAP ni sedar diri. Dia tahu bahawa sebenarnya tak adalah kekuatan yang dia ada sebagaimana yang diyakini oleh PKR sekarang ini. Saya rasa saya nampak PKR ni dia sama ada delusional, sama ada dia berhalusinasi, delusional lah, ataupun sebenarnya dia denial syndrome. Delusional ni maksudnya dia tak tahu, dia ingatkan betul lah data tu. Tapi saya nampak dia more kepada denial syndrome rather than delusional. Dia in denial tuan-tuan. In denial. And the best thing is, dia orang tak ada formula untuk nak menangkan PRU yang akan datang. They don't have the formula. Yalah, ketua formula dia dah nak keluar kan, dia tak akan bantu dia kan. Tapi dia orang sendiri tak ada formula macam mana nak menang pilihan raya akan datang. So kalaupun PN ataupun PAS Bersatu UMNO berjaya membentuk kerajaan selepas ini, pembentukan kerajaan tersebut bukan kerana rakyat sokong mereka, kerana berlaku sebab mereka rakyat tak ada alternatif dan mereka lebih rela tak undi PH. Dan itu yang berkemungkinan akan berlaku. Kita saya baca detail lagi. Bekas Menteri Ekonomi itu menjelaskan temu ramah dengan akhbar bahasa Cina yang dirujuk dalam surat berkenaan mempunyai maksud seperti boleh difahami individu dengan penguasaan bahasa Melayu yang baik. Kenyataan dalam temu ramah berkenaan mempunyai maksud berikut: saya akan kekal sebagai ahli PKR dan berkhidmat sebagai ahli Parlimen Pandai hingga Parlimen dibubarkan bagi tujuan pilihan raya umum ke-16. Selain itu, saya berhak memiliki perancangan sendiri selepas
Parlimen dibubarkan. Kalau tuan terus support channel Hang duk mana, jumpa lagi. Assalamualaikum.